Lepas tu, mak makin lain. Dia suka duduk depan bilik belakang, selalu termenung. Bila aku tanya, dia cuma jawab, dia sedih. Aku tanya, siapa? Dia diam. Tapi malam tu, aku nampak mak bercakap seorang-seorang dalam bilik tu. Suara dia lembut macam pujuk seseorang. Bila aku panggil, dia terkejut, tutup pintu cepat-cepat. Malam esoknya, mak masuk bilik aku. Dia duduk tepi katil dan bisik, kalau dia tanya nama kamu, jangan jawab ya. Aku tanya kenapa? Mak pandang aku lama. Sebab kalau kamu jawab, dia boleh ikut kamu balik sekolah. Ayah makin tak senang duduk. Lepas kejadian almari, dia call tuan rumah. Suruh datang bincang. Bila tuan rumah sampai, dia masuk rumah, terus pandang bilik belakang. Dia tanya, "Encik buka bilik tu ke?" Ayah angguk. Tuan rumah terus pucat. Dia cakap perlahan, "Bilik tu dulu dah dikunci. Ada kes lama. Aku curi dengar dari dapur. Katanya, dulu ada lelaki bujang tinggal sini. Dia kurung anak sendiri dalam almari. Kononnya budak tu kerasukan. Tapi budak tu mati. Jasad tak pernah dijumpai." Tuan rumah bisik, "Saya sangka dia dah tenang. Tapi kalau almari tu terbuka semula, dia belum pergi rupanya." "Cikgu, sini pulangkan lukisan lama aku." Bila aku tengok balik, aku terdiam. Aku lukis rumah sewa ni, lengkap dengan pagar, tingkap dan satu pokok besar kat depan. Masalahnya, rumah tu tak ada pokok pun. Tak pernah ada. Tapi aku yakin, aku lukis apa yang aku nampak. Sebab malam-malam, aku mimpi rumah tu. Dalam mimpi, ada budak lelaki berdiri bawah pokok besar. Dia tak cakap apa, cuma tengok aku dengan mata kosong dan bibir bergerak-gerak macam baca sesuatu. Makin lama aku tengok dia, makin kuat aku rasa aku kenal dia. Tapi aku tak tahu dari mana. Next episode. Dia tulis atas embun tingkap. Tolong aku keluar. Tapi masa aku tulis mula, dia dah hilang. Dan almari tu terbuka sikit. Siapa sebenarnya budak tu? Kenapa dia jak lumpur tu sampai rumah aku? Dan kenapa almari tu makin lama makin terbuka sendiri? Episod penuh esok malam. Berani tengok sorang-sorang?